saya mengalami sakit psoriasis, saraf, migrain, sendi tulang, kolesterol, macam-macam lah yang banyak yang saya sakit sebelum ni memang saya sentiasa lah pergi ke hospital, buat rawatan ke hospital luka-luka. Tapi sekarang ni alhamdulillah, selepas kawan saya perkenalkan produk Ejisera ni, Kak Zainul lah nama dia, satu taman saya, dia kenalkan produk Ejisera ni. Alhamdulillah lah, lepas saya makan produk ni, saya mula pada 2 bulan 6 sehingga sekarang saya makan dalam masa sebulan lah, 3 kotak saya makan. Tapi satu kotak, permulaan awal satu kotak tu saya ambil dalam baru 4 paket. 4 paket maksudnya saya makan baru 2 hari lah. Lepas saya makan 2 hari tu nampak alhamdulillah sakit saya semakin berkurangan. Saya punya kulit saya merah, semua nampak pudar. Lepas saya makan produk ni, saya ada pergi hospital cek balik saya punya pesan darah saya. Nampak alhamdulillah semua dah okey. Alhamdulillah sekarang pun saya dah boleh jalan seperti biasa, dah boleh jumpa kawan-kawan, boleh jalan-jalan dekat bandar dengan anak semua. Ini bila diperkenalkan oleh saya punya kawan lah tentang produk dan juga of course lah tentang perniagaan. Daripada situ waktu yang sama saya pun sakit, sedang kesakitan juga. Lepas tu saya mula konsum Ejisera dalam minggu kedua bulan Disember. So saya bila dengar tentang produk dan juga tentang AG Nutrition ni, saya terus join jadi ahli lah. Sebabnya bila saya tahu repeat order dapat harga lebih murah. So bila kita ada sakit, kita nak benda ni konsum berterusan lah kan. So bila saya dapat Ejisera tu pada 5 hari bulan Disember, saya join tapi saya tak konsum lagi. Saya tengok dulu testimoni, saya tengok dulu bahan dia, ada saya rasa dalam hari ketiga atau keempat baru saya konsum, baru mula makan Ejisera. Okay. So bila ambil Ejisera tu dalam masa 4 hari macam tu memang saya kena healing crisis. Tapi disebabkan saya punya sifu, dia kata teruskan Kak Zura, teruskan makan Ejisera lah. Okay. So apa penyakit akak? Penyakit akak ketika itu, okay, sebelum ni memang ada migraine, memang ada vertigo, okay, daripada muda lagi sebenarnya. So yang nampak ketara sangat bila konsum Ejisera ni, sebenarnya akak kena kemalangan 27 tahun yang lepas. So sebelah kanan badan ni daripada kepala sampailah ke kaki memang bermasalah lah sampai sekarang, agak lama dan yang pada untuk tidur sebelah kanan pun memang sakit. Kalau dulu memang almost every week akak akan pergi ambil jab. Okay, so bila disebabkan terlalu sakit, so benda tu ubat penahan sakit lah. Bila waktu yang muda dulu, kita agresif nak hantar anak pergi sekolah semua, so banyak tenaga guna kan, nak bawa kereta semua kan. So bila tahun 2019, akak kena sakit lagi, iaitu ada blood clot di sebelah kanan. Maksudnya darah beku sebelah kanan lah. So bila sakit tu yang boleh akak pergi check up tu, bila sebelum ni pun ada buat physio sebab sakit tangan tu kan, sebabnya memang pandangan kabur, bawa kereta tak boleh, lepas tu bila orang bercakap pun jadi tak dengar, tengok muka orang nampak dia miming tapi tak dengar, sometimes muka dia pun blur. So itu mengganggu kerja dan akak punya kehidupan seharian lah. So sampai satu masa kawan ajak pergi ke hospital buat check. So bila first pergi buat check, dia jumpa doktor neuro, dia terus buat CT scan. So bila dia buat CT scan memang dia dah nampak dah ada blood clot. So bila lepas pada tu buat set appointment, buat MRI, buat neuro test, buat cardio test, sampai buat physio, itu pun ambil masa beberapa bulan lah. So waktu yang sama tu doktor bagi aspirin untuk ubat cairkan darah, pecah darah. Akak terpaksa ambil juga waktu tu, dan waktu yang sama buat juga rawatan tradisional. Okay, bila tiba buat MRI dan check up lagi, so memang doktor sangka memang adalah saluran-saluran yang tersumbat. Dia kata mungkin efek ada hentakan kuat pada badan. So mungkinlah disebabkan kemalangan yang sebelum ni dan kesakitan tu masih ada kan. So ada konsum satu produk, ambil juga, sebab tu akak ambil sebulan Ejisera, akak dah stop dah produk tu. Itu lebih kurang macam produk penusu lah untuk minum setiap malam kan.
sangat berkurangan, tapi bila konsum Ejisera, macam tadi saya kata dalam beberapa hari ada indikasi teruskan, apa yang perbezaan bila makan Ejisera ni, bila akak teruskan, badan memang rasa ringan sangat, nak solat pun senang. Migraine kalau dulu memang selalu ada, vertigo pun ada, tapi alhamdulillah dah 7 bulan konsum ni, vertigo tak ada. Dah tak ada vertigo. Okey, lepas tu yang badan ni pula sebelah kanan, sebelum ni memang akak nak tidur mengiring sebelah kanan memang tak boleh. Kalau kita tidur malam kerana tak rasa kan, badan kita bergerak sana sini kan. Lepas tu bila terbaring je sebelah kanan memang automatik akak bangun. Sebab terlalu sakit sangat, tak tahu nak cakap kesakitan cuma macam mana. So bila dia datang sakit tu, tersentap sikit sini pun memang automatik nampak gelap. Dia nampaklah macam bintang-bintang kat atas kepala sebelum tu. Tapi alhamdulillah memang ada kekurangan sekarang ni. Lepas tu sekarang ni ada satu malam akak dah terjaga tidur lah. Dah subuh kan, kita nak bangun kan, tiba akak tersedar ini belah kanan ni, sebab kita dah jadi fobia. Bila terbaring belah kanan akan tersedar dan sakit. So bila dah rasa okey, baru terasa alhamdulillah memang okey. Waktu tu kalau tak silap akak dalam 6 kotak akak dah konsum Ejisera. Sebab akak sakit sebelah kanan ni dah ambil masa 27 tahun So agak lama. Dan lepas tu sakit pula ada blood clot. So memang dalam badan memang tak okey lah kan. So bila dah lepas pada tu rasa sekarang ni bila nak tidur malam, tak payah tunggu terbalik belah kanan pun tengah tidur, tapi bila nak mula tidur pun dah boleh mengiring belah kanan. So memang alhamdulillah sangat-sangat dengan izin Allah sebab Ejisera ni, bila akak konsum dah okey. Daripada permulaan tu memanglah akak share dengan saudara mara dan kawan-kawan. So bila orang tahu tu, orang pun nak mencuba. Dan kita sendiri bila jadi dah kita konsum, so kita tahu macam mana rasa. Kita tahu apa perbezaan kita punya sakit sebelum dan selepas. Jangan takut, jangan risau. Bahan-bahan yang ada dalam Ejisera ni semua adalah bahan-bahan premium dan halal untuk kita ambil. Kongsikan, okay. Sebelum ni ada apa masalah kesihatan? Saya sebelum ni ada migraine dan juga gastrik. Sebelum ni kalau migraine, of course muntah-muntah, and then tak boleh buat kerja apa. Lepas tu kalau macam gastrik pula, dalam sebulan saya pernah masuk hospital 3 kali. Sebab mungkin pemakanan ataupun stres di tempat kerja lah. Lepas tu saya bekerja, lepas saya berhenti, and then jadi di rumah dan sekarang tukang urut, insyaAllah. So maksudnya kalau sampai masuk hospital tu dalam keadaan teruk juga lah kan? Yes, berapa lama alami masalah migraine? Migraine daripada sekolah ni migraine. Tapi gastrik dah start bekerja lah. Okay. So macam Puan Ling sendiri dah konsum produk kan? Saya start bulan Mei. Okay, so produk apa yang Puan Ejisera. Okay, so apa feedback daripada konsum Ejisera? Okay, first yang migraine. Okay, migraine kalau dulu saya bila buat panas, saya tak boleh terdedah lah. Biasanya saya akan sakit kepala yang amat sangat. Kemudian akan muntah-muntah. Jadi satu hari tu saya tak makan. Bila tak makan dia akan gastrik pula. Betul tak? Bila gastrik sama juga lah, muntah-muntah sampai esok sampai lusa sampai 3 hari. Kadang bila kelanjutan. So atas nasihat Ina saya ambil Ejisera. So lepas konsum? Lepas konsum dalam start bulan Mei hingga bulan 8. Lebih kurang 2 bulan lebih kan. Masa bulan puasa saya tak ada masalah gastrik. Biasanya pukul 5 saya dah start macam gudang macam sakit kan, macam biasa perut kan. Lepas tu bila migraine pula saya tak sakit kepala sangat. Walaupun ada, dia tak akan sepenuhnya. Dia tak akan sepenuhnya. Tapi berkurang dan saya tak muntah. So makan hari-hari saya tak insyaAllah. Alright, so boleh tak mungkin malam ni kita ada kawan-kawan baru yang baru tengok je tadi kan dia tak. Jadi macam Puan Lin sendiri permulaan disarankan oleh kawan kan jadi konsum. Jadi apa saranan Puan Lin kepada kawan-kawan baru yang nak mencuba produk Ejisera? Pada mulanya saya fikir AJ Nutrition adalah produk international, bukan Bumi Putra. Tapi saya terkejut because pemerintah banyak punya produk AJ Nutrition dan semua bagus. Sebab saya sakit juga apa kandungan dia, apa kegunaannya dan manfaat dia. Untuk kawan yang baru, jom sama-sama kita jana pendapatan bersama AJ Nutrition. Sebab banyak manfaat yang kita boleh perolehi dan kita dapat juga menjana pendapatan untuk masuk hidup insyaAllah. Okay. Isteri saya macam ni dulu migraine. Sebelum ni migraine lah. Satu migraine kuat kan. Mesti 5 orang megang. Sudah makan Ejisera tu, alhamdulillah lah. Kurang. Dah ada. Setahun sekali kan dia datang. Alhamdulillah. Semasa join nutrition ni, dia dapat peluang yang baik lah. Satu daripada untuk kesihatan kita juga. Kedua untuk menjana pendapatan kita semuanya. Bulan lepas ada register alert kan? Okey, mantap.